jemaah-jemaah lain pun ada, dalam jemaah pun ada. Saya masuk tandas tengok, ustaz macam mana nak pakai kain ihram? Dia masuk bawah dah, tapi tak jadi lah ustaz, tercabut lah. Jadi kita pun ajar bagaimana cara jangan bagi tercabut. Dia pun, dia kata lain je. Makan macam ni nampak okey je. Tapi saya tercabut juga sebab tiba-tiba tadi pinggang di bawah ni terlonggar. Saya tak tahu lah tu dah ketatkan. Dah terlonggar dia tercabut tu. Tak apa. Okey, saya sebut itu dalam tandas. Ramai-ramai tadi. Berkat try ini macam mana. Saya sekali alhamdulillah. Macam tu lah saya kena tarik masuk situ, kena tarik masuk sini. Saya nak pakai saya sendiri pun lambat. Tadi yalah. Tadi pun macam contoh tadi masalah yang berlaku kepada jemaah lain. Jadi kita kena ambil tanggungjawab juga. Walaupun bukan grup ni, tapi oleh kerana datangnya bersama di bawah syarikat yang sama. Tapi kalau saya lepaskan, saya kata tak tahu, dia tanya T5 dari flight ni. Jadi saya kata, saya cari banyak kali, saya tengok berapa nama tu. Ada. Kalau saya tak tahu nama daripada kumpulan mana, saya cari tengok, minta bantuan Ustaz Salam, jumpa yuk kumpulan P2. Ni saya terus kepada GL dia, uruskan. Macam mana pun kena uruskan. Kalau tak urus, kalau apa-apa berlaku, masalah berlaku kepada syarikat, berlaku kepada kita semua. Jadi kena bantu. Macam mana sekalipun, insya-Allah saya sedia membantu. Datang saya di sini ialah untuk berkhidmat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang berkaitan dengan ibadah ataupun apa-apa yang